K-Nature by Katui X Givaudan Aroma Therapy Fragrance Diffuser Perfume Caging Weight 180 gram. Ui, panjangnya nama dia. Aku baca dekat Shopee dekat sini. So gang, ini dia punya perfume kereta ni. Bukan saja kereta, actually rumah pun boleh. Tetapi sepatutnya khas untuk letak dekat kereta. Dia boleh tahan sangat lama. Tapi first kita cakap harga dulu, RM56. Korang jangan takut tentang dia punya harga. Tapi kalau nak compare dengan perfume yang lain, yang ini agak berbaloi, 180 gram. Perfume ni jenis glass. Tidak perlu risau korang kalau ada dekat cahaya matahari, dia tak akan cepat habis. So korang pusing sedikit macam ni, ataupun korang ambil keluar dia punya ni pun boleh. Kalau tak nak, korang just jangan bagi ketat saja. Wangi tu yang aku tengah testing ni Eternal Aqua. Selain itu, jarang orang keluarkan perfume yang ada flavor yang macam ni. Teh Oolong Tea, Oolong Tea. Yang ini pun okey. Dia fresh juga. Rose Forest. Ada satu lagi Oud Cedar dan juga Precious Gardenia. Dia punya key point adalah perfume ini. Wah, kejap. Wangi gila. Fuh. Aku nak bagi lagi wangi, aku buka ni lah. Tengok dia punya gel. Antibacteria 99.99%. So selain itu dia ada formaldehyde removal 96%. Bermaksudnya korang jangan risau tentang kereta korang kadang-kadang ada bakteria kotor. Dia ada 99.1% ammonia odor removal. Ketiak korang busuk, jangan risau. Perfume ini jangan main-main guys. Korang ingat dia ciplak-ciplak. Yang Chinese kenal lah. Pelakon Cina yang endangerous iaitu Jordan Chan. Dia adalah ambassador untuk perfume ini sekarang. Satu Chan Honam, satu Chicken. Jordan Chan lah, Jordan Chan. So untuk kereta yang FL5 macam ni, dia boleh tahan up kepada 3 bulan. Dia bukan dia punya sense cover dia punya odor tau. Dia boleh eliminate odor seperti bau leather, bau peluh lepas gym, bau ketiak masam, bau stocking yang busuk. Tapi bukan akulah. Perfume ini dia akan cover semua. Lagi satu point aku pilih perfume ini disebabkan dia adalah safe untuk pregnant woman, bukan pregnant man. Untuk materialnya, anak-anak dalam kereta pun dia tidak bahaya. So yang ini original. Yang clone aku rasa tak ada. Kalau yang ada clone pun mereka tak akan clone. Even 50% dia punya bau hingga dia punya function yang macam ini. So kalau korang nak save, ambil lah K-Nature yang original. Dekat China ada satu Cina punya TikToker, dia proof macam mana tau. Dia ambil dia punya gel, sapu dia punya muka untuk proofkan barang ini dia tak bahaya. Last kali ada buat promotion disebabkan video Adrian tak daripada Oktober sekarang hingga akhir Oktober. Dia ibarat macam kereta lebih wangi, kereta korang juga akan jadi lebih laju.